ada kat majlis kahwin kan. Cakap dia sangat kenal aku lah. Means macam kita pernah ada memori yang kuat lah masa dulu kan. Tapi aku try ingat-ingat balik sekolah mana kan, yang mana kan, form apa, sekolah rendah ke sekolah menengah ke apa. Aku macam blank gila. Terus dia mesti kecil hati lah, of course lah kan. Tapi aku minta maaf sangat-sangat. Dan aku yakin ada orang macam aku, jenis tak boleh ingat apa yang dah lepas-lepas yang dulu-dulu muka orang tau. Baik, Assalamualaikum. Topik kali ni adalah tentang aku yang hilang ingatan. Bukanlah hilang ingatan. Aku rasa ada orang yang bermasalah yang sama macam aku. Which means macam kita ni susah nak ingat nama, susah nak cam rupa, susah nak ingat kawan-kawan lama. Dia macam kawan-kawan lama ni, aku yang mostly sekolah rendah, sekolah menengah, jiran-jiran yang dulu jadi jiran kita orang, aku tak berapa ingat. Dia macam bila nampak tu dia tegur kita kan, aku tak ingat siapa kan. Aku rasa ada ramai masalah yang sama, jenis orang yang tak ingat rupa ni. Ini macam aku nak bagi tahu ni supaya jangan kecil hati lah. Sebab aku yakin ada orang, aku tengok kat friend Facebook aku, ada juga orang yang cerita masalah yang sama. Macam aku kena ni. Dia macam kita tak ingat kawan-kawan lama dah. Bukan tak ingat pasal tak ingat nak contact apa, memang tak ingat rupa dia, tak ingat kan. Cerita semalam, macam aku nak cerita kan, semalam ni aku buka topik ni sebab semalam kan aku buat live dekat Masjid Megaria pasal korban tu. Lepas tu habis live lah, sebenarnya aku tersalah tekan tu. Tahu-tahu live mati. Lepas mati aku macam apa, duduk kan. Lepas tu ada orang macam tegur-tegur aku, macam apa, aku ingat ni mesti tengok live aku lah ni kot, sebab aku ada mention masjid tu kan. Dia macam bukan tegur aku lah, dia macam hai gitu lah, macam gitu kan. Lepas tu dia duduk dekat-dekat dengan aku je lah. Lepas tu abang aku ada datang, dia tengok live aku. Dia cakap aku ada mention pasal ambil daging korban kan. So dia datang lah nak ambil daging korban. Lepas tu abang aku boleh sapa orang yang hai tadi kat aku. Dia cakap, kau tak kenal ke dia ni? Dia ni lah jiran kita. Mampus, aku macam aku memang tak ada memori lah pasal aku tak kenal dia siapa apa semua. Lepas tu abang aku borak dengan dia kan, aku pun macam ya kan, macam apa, padahal aku tengah nak generate siapa ni kan. Aku masalah ni, aku ada banyak kali guys kena. Kadang-kadang malu lah juga, tapi aku jujur, aku tak kenal. Bila aku tak kenal tu, mostly kawan-kawan aku, kadang-kadang ada satu tu Azim. Aku sangat teringat lah pasal Azim ni dia kawan aku, tapi aku tak kenal dia langsung. Dia kenalkan diri dia sebagai Azim. Lepas tu ada kat majlis kahwin kan. Cakap dia sangat kenal aku lah. Means macam kita pernah ada memori yang kuat lah masa dulu kan. Tapi aku try ingat-ingat balik sekolah mana kan, yang mana kan, form apa, sekolah rendah ke sekolah menengah ke apa. Aku macam blank gila. Terus dia mesti kecil hati lah, of course lah kan. Tapi aku minta maaf sangat-sangat. Dan aku yakin ada orang macam aku, jenis tak boleh ingat apa yang dah lepas-lepas yang dulu-dulu muka orang tau. Dan aku memang tak dapat recall. Lepas tu dia makan meja lain, ni majlis kahwin yang Azim tu. Dia makan meja lain, aku pun makan meja lain. Aku try ingat guys. Kalau aku ingat, aku akan pergi kat dia, kita borak hal lama kan. Tapi aku ingat-ingat tak boleh ingat lah guys. Memang agak memalukan. Banyak kali aku kena macam itulah. Baru ni aku pindah tempat kerja kan. Aku dekat Pasir Gudang sekarang.
Bandar Seri Alam, aku dah selalu makan kat satu kedai ni kan. Dah 2-3 kali pergi kat situ. Lepas tu owner kedai tu lah kan, dia tegur aku, kau ni sekolah ni kan dulu kan. Lepas tu dia kata, ya betul. Kau tak kenal aku Lepas tu aku cakap, serius, aku memang ada masalah kenal orang ni. Aku cakap dengan dia lah. Lepas tu dia, cara dia, tapi aku yang ni sebab dia Form 4, Form 5, aku macam ingat-ingat sikit lah. Tapi tetap aku tak boleh. Kalau dia tak tegur aku, memang aku takkan tahulah siapa dia. Tapi sebab Form 4, Form 5, aku macam momen tu memang terus tak ada. Momen dengan dia, aku pernah borak apa dengan dia masa sekolah dulu, memang aku tak ingat. Tapi aku rasa aku macam ada ingat-ingat sikit lah muka dia ni kan. Itu Form 1, Form 4, Form 5. Kalau yang mana aku tak ingat masa tingkatan ke, masa darjah ke apa kan, itu memang masa belajar darjah berapa, itu memang aku tak ingat, takkan ingat punya. Bukan tak ingat sebab tak kenang member ke apa, tak, memang tak ingat, hilang ingatan. Betul-betul tak ingatnya. Dan aku yakin ada orang ada masalah sama yang, dan konten ni aku nak bagi tahu kat korang, siapa yang kawan dia tak ingat dia, jangan kecil hati lah. Sebab aku memang tak ingat, betul-betul tak ingat punya. Jadi solution je macam mana kalau terjadi macam tu kat aku. Ini aku cerita ni sebab dah banyak kali guys. Yang baru kena yang semalam tu lah, yang jiran aku pun aku tak ingat punya abang aku ingat. Maksudnya aku tak tahu aku apa masalah, aku banyak makan Maggi ke apa kan. Ke Maggi sama aku pula banyak makan semut ke apa kan. Tak tahu memang tak ingat, lose. Terus tak ada memori teringat-ingat balik, memang tak ada. Dia kosong. Otak aku dah dah delete kot. Ada aku punya folder hilang kot kan. Memang tak ada. Memang kau try nak retract balik apa benda yang momen-momen kita dulu. Tak ada. Terus kosong kot. Dia macam memang tak ada lah. Dan konten ni dibuat supaya kempen kesedaran tu sikit kepada yang mereka yang kawan dia dah tak ingat dia kan. Janganlah kecil hati kan. Sebab kita memang ada penyakit tu kan. Aku anggap ini penyakit lah, penyakit lupa lah kan. Manusia tu kan pelupa kan. So janganlah kecil hati kawan-kawan kau tak ingat. Lepas tu kepada kawan-kawan aku yang lain, kalau aku tak ingat, janganlah kecil hati. Ni bukan apa, sebab aku sendiri rasa worst benda tu. Tapi nak buat macam mana, tak ingat guys. Yang macam yang Azim tu lah, yang Azim tu betul-betul cara dia cerita tu, kita memang ada momen lah dia cara dia cerita macam. Tapi aku langsung kosong terus. Menyebabkan aku ingat dia, nama dia Azim. Momen tu tetap aku ingat lah. Dia kenalkan diri dia Azim, aku pun ingat Azim. Lepas tu dia dah makan, dia belah, dia angkat tangannya kan. Aku tak tahu dia kecil hati ke tidak, tapi kepada Azim, Assalamualaikum kan. Ini penyakit lah. Aku anggap aku buat konten ni nak bagi tahulah, memang aku lupa. Bukan kau seorang je yang aku lupa, ramai lagi yang dah pernah kena. Dia memang aku langsung kosong kan. Tapi yang mana kawan-kawan dalam Facebook friend aku, kalau ada, yang tu insyaAllah lah aku ingat kan. Seorang-seorang aku boleh ingat lah. Sebab zaman Facebook dia dah zaman yang latest tau. Yang latest tu sebab tu masih ingat. Tapi yang kawan-kawan sekolah, kawan-kawan darjah kan, yang mana kenal aku, sebab muka aku tak berubah, aku rasa ramai yang kenal aku terus tak dapat momen lah dengan apa yang kita pernah lalui dulu. So aku minta maaf kepada yang menegur tapi aku lupa. Contohnya semalam jiran aku tu aku ingat dia hi aku sebab dia view aku punya channel, dia view aku punya video kan, live tu. Rupanya dia jiran aku cerai. Okay lah, itu je. Kepada dia pengajaran daripada ni, aku harap korang maafkanlah kawan-kawan korang yang
tak ingat kat korang kan. Macam itulah, bukan tak ingat, yang betul-betul lupa. Memang betul-betul lupa. Minta maaf sangat-sangat kan. Assalamualaikum.